Tak cukup pula. Opa, Ros keluar kejap. Nak beli barang. Yelah. Selamat. Kalau tidak, habis pecah pasu-pasu ni. Ish, siapa pula yang letak kat sini? Aku tahu. Mesti akak yang taruh sini. Tapi, mana akak? Entah. Akak! Akak! Oh, akak! Akak! Ya. Apa dia? Akak beli apa tu? Baja dengan pasu bunga. Oh. Mari tolong akak. Kenapa nak pindahkan pokok-pokok bunga tu? Susah-susah je. Pokok ni dah besar. Jadi, ia perlukan ruang untuk tumbuh. Lagipun, kan nampak cantik? Cantik. Akak, Ipin nak tolong? Boleh? Oh, bagusnya. Nah, Upin tolong sama. Nak tanam bunga ros, kena guna campuran tanah yang betul. Ambil ni. Ish, cuba tanam betul-betul. Masukkan sedikit tanah campuran. Kemudian, tanah dibentuk membukit. Taburkan baja organik. Letakkan akar pokok ros. Dan tambah lagi sedikit tanah. Tanam dengan penuh kasih sayang. Dah siap. Nah, letakkan kat sana. Ambil tu dan siram pokok-pokok semua. Baik, Kak. Ingatkan hujan tadi. Amboi, seronoknya. Cepat siram. Dah. Upin pun dah kena siram. Dah, jangan terlebih siram. Nanti mati pokok tu. Susahnya. Lebih air nanti mati. Kurang air pun mati juga. Kalau Upin jadi pokok, tak payah nak jaga-jaga. Ipin pun tak payah nak pindah pasu. Kita boleh hidup sendiri. Amboi. Kalau jadi nanti, baru kau tahu. Kalau sakit, tak ada sesiapa nak jaga.
pokok bunga pun hidupan. Semua hidupan boleh rasa sakit. Sebab tu kita kena jaga dengan baik. Nak petik bunga dia pun kena baik-baik dan dengan lemah lembut. Takut pokok akan rasa sakitnya dan nangis. Dah, mari masuk. Ya, bunga-bunga, kau rasa sakit ke? Memang sakit bila kau petik aku. Tengok ni, cantik kan? Cantik. Pokok apa ni? Ini namanya pokok kaktus. Pokok kaktus biasanya hidup di padang pasir. Oh. Tapi padang pasir tak ada air. Mana pokok boleh hidup? Itulah korang tak tahu. Pokok kaktus paling senang jaga. Tak payah nak siram-siram selalu. Sebab dia boleh hidup tanpa air. Wah, kalau senang macam tu, bagilah kita orang jaga. Nah, seorang satu. Loh, kecil je. Jaga kaktus ni elok-elok, nanti besarlah. Jangan lupa, siram dia Dengan penuh kasih sayang. Aku kat mana ni? Ipin. Kenapa? Kau. Kaktus? Macam mana kita boleh jadi kaktus? Entah. Tapi kita nampak comel. Nak ke mana? Nak cari akak dengan upah. Hati-hati, Ipin. Mana budak-budak ni? Hash, habis berselerak. Macam mana diorang jaga ni? Aku rasa suka. Aku pun sama. Mestilah. Tumbuhan yang mendapat cahaya matahari dan air yang cukup akan tumbuh dengan baik dan sentiasa kelihatan segar. Kau pokok, boleh bercakap? Kau pun pokok, boleh bercakap juga. Ya. Aku pokok bunga ros. Panggil aja aku Ros. Kenapa? Apa yang kelakar? Tak ada apa-apa. Garang macam akak kita. Betul. Akaknya semua yang nama Ros memang garang. Pokok-pokok yang dijaga oleh manusia adalah yang paling bertuah. Tengok rumput di jalan tu. Tiada siapa yang jaga. Dipenuhi habuk dan tidak sihat. Inilah yang paling kesian. Rumput sentiasa dicemari dan dipijak-pijak.
tak tolong? Sakitnya. Tolong. Sakitnya. Ipin, Janganlah makan aku. Syuh. kita kena tolong pokok tu. Macam mana? Kita pokok kecil je. Kita kan ada duri. Rasakan balasannya. Jangan gigit pokok ni lagi. Yeay, kita menang! Terima kasih kerana menolong. Habis daun aku berlubang-lubang. Pokok, oh pokok. Kenapa kau biar diri kau dimakan belalang? Nak buat macam mana? Aku pokok terbiar. Tak ada tuan nak jaga dan lindungi dari haiwan perosak. Kasihannya. Jom ikut balik. Tuan kita orang suka pokok. Dia akan jaga kau dengan penuh kasih sayang. Ya, jom. Sakit urat aku. Dah, biarlah aku kekal di sini. Ya, biarlah kami kekal di sini. Kami tak bertuah macam kamu berdua. Ada fasa sendiri dan hidup dengan sihat. Kau cemburu dengan kita orang ke pokok pisang? Bukan cemburu. Hanya mengenang nasib kami yang malang. Nak hidup pun susah. Kenapa cakap macam tu? Lihatlah di sekelilingku. Terlalu banyak persaingan. Khasiat tanah ni tak cukup untuk kami semua berkongsi. Nanti lama, aku akan layu dan mati. Bertuahnya kita. Betul? Bertuah seperti pokok-pokok yang dijaga di kebun sana? Kebun lupa. Jom Ipin. Pokok-pokok semua jaga diri baik-baik ya. Kita orang pergi dulu. Sakitlah. Cuba jangan pijak-pijak kami. Rumput kan memang kena pijak. Iya, dah nasib. Kalau tak ada hujan, kehausan. Tak ada siapa nak siram. Kalau terlebih hujan, banjir pun mati juga. Kasihan. Kisan. Fizi. Jangan tinggal kita orang. Upin, macam mana ni? Matilah kita. Jangan nangis. Itu kan cerita je. Kata tak boleh tidur nak dengar cerita. Akak ceritalah. Yulah, tapi janganlah cerita sedih. Betul-betul. Alah, akak hanya nak bagi tahu kau berdua kenapa kena jaga pokok dengan baik dan dengan penuh kasih sayang. Nanti balasannya, pokok tu akan berbunga dengan cantiknya. Kita pun gembira, kan? Kita orang takkan biar pokok kaktus Upin dan Ipin mati. Kita orang akan jaga dengan baik sampai dia besar. Betul-betul. Macam tulah. Bagus adik-adik akak. Aduh. Hati-hati. Pokok tu kan berduri. Upin, Ipin, tak tidur lagi? Senyap-senyap. Selamat malam, Abah. Selamat malam.